Ini pula mengenai premis menjual makanan yang semakin membimbangkan. Sikap pemilik yang cenderung menggajikan warga asing tanpa permit mendedahkan pelanggan kepada risiko pengendalian makanan secara tidak betul. Ketua Penyelarasan Operasi Bersepadu 6P Johor, Masri Abdul berkata, tukang masak yang tidak memiliki permit menyebabkan mereka tidak diberikan suntikan anti-typhoid. Mereka juga kurang peka terhadap aspek kebersihan. Perkara itu dapat dilihat menerusi serbuan di Medan Selera Setulang Daud, Johor Bahru yang menyaksikan 60 warga Thailand termasuk 2 wanita ditahan Jabatan Imigresen. Mereka ditahan kerana bekerja tanpa permit dan tiada dokumen perjalanan. Kiranya publik tak respon, jadi majikan ni dia sebetulnya dia tahu benda ni salah, tapi dia rasa kesalahan dia itu tak menjadi masalah selagi orang tak merungut. Kalau kita tengok tukang masak tu sendiri pun pakaian comot, kotor. Kadang-kadang ada yang kita dapati bahawa tukang masak tu dia merukuk di dapur pun, majikan tak kisah. Dia nak interview juga.